Dekat Ipoh ni bukan main susah nak cari rumah bulanan bawah 1,000. Tapi rumah kat belakang ni bulanan serendah macam bayar Azia je guys. Jom aku review. Ya betul guys, bulanan rumah ni macam bayar Azia je guys. Kenapa saya cakap bulanan macam bayar Azia je? Rumah ni owner nak jual dengan harga serendah 155,000 sahaja. Memang sangat-sangat murah guys. Okey, so hari ni baru dapat listing, saya nak gantung banner. Okey, saya nak gantung banner. Okey, saya dah gantung banner dah. Okey, so kat mana lokasi rumah ni? Lokasi rumah ni dekat Taman Pinji Mewah. Okey, orang Siasat, orang Bekalan kau pun tahu taman ni. Lokasi yang strategik, dekat dengan semua kemudahan. Nak pergi Aeon, nak pergi Pasaraya Lotus, Long Wan, nak pergi klinik, hospital, sekolah, semua tu bawah 3 km sahaja. Dan rumah ni pun kau tengok owner dah siap sambung bumbung dia ke depan bukan pakai awning, pakai bumbung guys. So bila pakai bumbung ni kalau hujan pun tak ada bunyi, dia kedap bunyi dan kedap habu. Bila masuk je dalam ni sejuk guys. Dan keluasan rumah ni pun bukannya kecil, keluasan dia 18 kaki lebar, panjang dia 65 kaki panjang. Bulan-bulan macam bayar Azia memang sangat-sangat best. Memang panjang kapot je. Ini kalau setakat masuk satu Azia, boleh masuk lagi 2 biji motor RZ, tak ada masalah. Jom kita masuk dalam. Okey, rumah ni hanya mereka yang pertama kali nak beli rumah saja boleh beli. Sebab rumah ni berstatuskan kos rendah. Hanya yang pertama kali nak beli rumah saja boleh beli. Dan rumah ni bumi lot, hanya Bumi Putra saja boleh beli. Dan rumah ni, ini dia punya ruang tamu dia. Kau tengok luas tau. Ini kalau cat balik warna putih memang sangat-sangat cantik, terus nampak lagi luas. Dia memanjang terus ke dapur. Kau tengok dapur tu, dah siap extend dah sampai ke belakang. Ni kalau letak kabinet TV, letak sofa, still ada banyak ruang lagi. Rumah ni kalau kata apply full loan bulanan dalam 700 lebih sahaja. Full loan. So rumah ni ada 2 bilik tidur dan 1 bilik tidur. Ini dia punya bilik tidur yang pertama. Okey, not bad, besar juga. Okey, kalau letak satu queen bed, satu almari, still ada banyak ruang lagi. Okey, dan lokasi rumah memang strategik tau. Sebab apa? Dekat dengan sekolah. Dalam taman ni pun dah boleh ada sekolah menengah, sekolah rendah, tadika, pasti. And then nak pergi Aeon Mall tu dalam 3 minit sahaja. Dan ini bilik tidur yang kedua pun besar juga. Kalau letak satu queen bed, satu almari, still ada banyak ruang lagi. Okey, dan ini consider dia punya tempat makan dia lah. Okey, kalau letak meja makan 6 orang pun boleh, tak ada masalah. Okey, so kau tengok rumah ni asalnya sampai sini je, tapi owner dah extend sampai ke belakang. Dan asalnya tandas dekat sini. So tandas ni owner dah jadikan bilik. Okey, bilik lah. Itu saya kata 2 bilik, 1 bilik utility. Okey, sesuai kalau untuk bilik store ke apa ke. Dan ini ruang dapur dia. Kau tengok sini ada 2 tandas. Okey, ni untuk mandi, ni untuk berak lah. Okey, so ini kau tengok dah siap ada pipe air. Okey, dan soket, dan juga ada lubang ke septic tank lah, sesuai untuk korang nak letak mesin basuh kat sini. Dan ini dia punya L-shape table top. Okey, memang ini kalau cat balik memang sangat-sangat cantik. Still ada banyak ruang lagi. Kau nak letak kabinet dapur kat sini, letak kabinet dapur kat sini, memang banyak ruang lagi. Dan okey, kat belakang ni memang semak sikit. Okey, belakang ni kau boleh tengok memang kotor sikit, tapi belakang ni kalau clearkan balik memang banyak ruang, korang boleh sidai baju. Okey, kita dah gantung banner smart-smart. Okey, rumah kat belakang ni owner nak jual below market value. Bayangkan bank value rumah ni boleh pergi maksimum 230,000, tapi owner nak jual dengan harga serendah 155,000 sahaja. Bayangkan beli rumah ni korang boleh markup cashback sebanyak
RM75,000. Korang yang dah kahwin satu boleh kahwin kedua pula guna cashback rumah ini. Okay, so siapa yang betul-betul berminat untuk apply rumah ni bulanan serendah RM700 lebih sahaja. Rumah ni tekan link kat bio, saya akan bantu semak kepada anda dan proses booking rumah ini. So tunggu apa lagi? Booking rumah ni sekarang.